Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung sesi kempen Pilihan Raya Umum Negeri Sembilan yang ke-16 tahun 2026. Hari ini kita bersama dengan seorang tokoh yang tak asing lagi. Kita bersama dengan Tan Sri Syarif Samad. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Saya ni pun menunggu-nunggu peluang begini kalau nak cakap pasal kempen ni. Memang saya, sebenarnya saya ni dah macam kira orang dah pencen lah kan, dan tak berapa kisah sangat. Tapi saya tergerak apabila ada disentuh sikit bila Perdana Menteri dengan bercakap tentang 8 tahun dulu ya, mengenai Felda kan? Itu masa Tan Sri rekod lah. Itulah yang saya ni tergerak sangat ni. Jadi kata 8 tahun dulu ni masa saya 2018 sampai bulan Mei saya pengurusi. Juga 2018 lepas tu Azmin Ali ya, dengan pengurusi baru Tan Sri Megat Zaharuddin. Jadi Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita ni dan Menteri Kewangan, dia kata 8 tahun dulu ada keputusan politik, campur tangan politik yang akhirnya membawa kepada hari ini Felda berhutang atau rugi ya 10 bilion. Saya tak berapa pasti pasal baca surat khabar Inggeris cakap macam ni. Yang ada tepat sikit ni utusan Malaysia. Utusan Malaysia dia ada cerita yang agak lebih tepat lah. Yang 10 bilion ni ada kena-mengena dengan apa yang diluluskan oleh kerajaan, bantuan atau pembayaran kerajaan 890 juta ringgit setahun. 980 ke 890? 980 juta setahun. Ini yang Perdana Menteri Kerajaan Madani hari ini yang bayar. Dia terpaksa bayar. Dia terpaksa bayar atas keputusan kerana ada 10 bilion ya. 10 bilion ni saya nampak macam rugi ke ataupun hutang ke kan. Jadi tak berapa jelas. Jadi bila dikaitkan dengan 8 tahun dulu, saya rasa ini macam melibatkan saya kan. Jadi sebab tu saya nak jawab sikitlah. Kan? Okey. Saya nak jawab sikit. 8 tahun dulu 2017 Januari sampai Mei 2018 saya pengurusi Felda ya. Jadi masa 2017 kita tak ada pinjam sampai tak lebih dekat 5 bilion je lah. Saya ingat kita pinjam dulu ke 5.5 bilion gitulah yang kita pinjam ya. Yang hutang Felda ikut akaun tahunan 2017 5.5 bilion kerugian pun tak sampai begitu, tak banyak, tak sampailah 10 bilion. Jadi angka 10 bilion ni saya tengah fikirlah datang daripada mana kan. Pasal dulu mula-mula yang Anwar Ibrahim cakap, Perdana Menteri kita cakap pasal 10 bilion kat Felda ni, dia cakap ini ada sakau lah, ada tamak lah, ada salah guna kuasa lah kan. Itu hari ni dia cakap Felda ada hutang lah, ada rugi lah, dan kerajaan terpaksa kerana campur tangan politik 8 tahun dulu. Jadi saya punya rasa adakah saya ni terlibat salah buat keputusan atau mencampuri urusan. Saya mencampuri, ada buat urusan pada Felda, yang memberi arahan pada Felda sehingga rugi 10 bilion. Yang saya tahu ialah saya buat arahan, buat keputusan setelah dapat arahan dan persetujuan daripada Perdana Menteri ketika itu, kita kurangkan hutang peneroka 5,000 setahun. 5,000 ringgit setahun. Jadi maknanya kalau hutang tu 20,000, tahun ini kita kurang 5,000, dia kurang jadi 15,000. Dan berikutnya 5,000 lagi dan seterusnya. Secara berperingkat-peringkat secara yang seimbang dan sederhana. Maknanya kita kekalkan kekuatan kewangan Felda, jangan rosakkan Felda sebagai agensi, dan sambil itu kita bantu kebajikan peneroka kan. Jadi itu keputusan saya sebagai pengurusi ketika itu keputusan politik. Dan orang yang tak berhutang kita bayar dia 5,000 tunai ya. Maknanya orang yang baik, dia urus baik, dia tak berhutang, kita bayar pun dapat juga faedah. Jadi itu jelah keputusan politik yang saya buat. Jadi apa yang buat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sampai macam menggelabah kan? Pasal kalau Perdana Menteri dan atau Menteri Kewangan, kita kena tepat.
angka kita kena tepat. Berapa banyak hutang kita kena tepat. Adakah hutang ataupun kerugian kita kena tepat. Maknanya tak boleh kita cakap macam tersas tak apa, tak tentu arah. Jadi ini yang bimbang saya dalam keadaan kerajaan hari ini, yang Perdana Menterinya tak tepat, Menteri Kewangannya tak tepat dari segi fakta. Ini yang bimbang saya. Pasal akhirnya rosaknya ialah rosak negara. Jadi sebab tu saya rasa dalam pilihan raya kali ini, dengan cara dia berkempen, cara dia bercakap, tak jaga-jaga, tak berhati-hati dari segi cakap, saya rasa menimbulkan kebimbangan kepada saya lah, sebagai orang lama lah kita ni. Saya tengok politik dah lama daripada semenjak Tun Abdul Razak sampai sekarang kan. Jadi saya bimbang sikit dari segi kerajaan Madani hari ini dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dah jadi Menteri Kewangan, jadi Perdana Menteri, tapi tak tepat dari segi cakap, tak tepat, cakap bukan-bukan, ya, keluar perkataan-perkataan yang emosi, ya, seperti sakau, rompak, rampas, tamak, ini menyamun, ini semua perkataan emosi. Ini menunjukkan emosi yang bahaya bagi negara kita. Orang luar tengok macam mana, kan? Negara lain tengok macam mana. Saya tengok pun saya dah bimbang, kan? Dan saya bimbang bagi negara kita. Jadi saya haraplah lepas ni, kalau tak kira lah nak tunggu Melaka, tak tunggu Melaka, saya ingat lebih baik kalau kita buat pilihan raya umum cepat-cepat ni. Bubar je lah ini, kita tukar kerajaan. Dengan selagi ada pemimpin yang tersasau, mengelatat, ya, gelabah, ya, tak tepat dari segi cakap, emosi. Inilah saya ingat kalau pilihan raya Negeri Sembilan ni, saya minta lah kita buang je lah Pakatan Harapan, kan, balikkan semula golongan parti macam kita lah. Bukan kita tak ada, UMNO ni tak emosi sangat, kan, kita macam orang Melayu lah, ya, tak ada nak apa, nak kata konon menjerit-jerit reformasi ke apa, tak ada. Tak pasal dalam saya tengok kelemahan kita ni, orang kita ni, ialah kita fikir Pakatan Harapan tu ataupun PKR ni, dia punya reformasi tu macam ideologi dia. Bukan. Reformasi bukan ideologi. Reformasi ni hanya slogan. Retorik. Ini yang salah orang pilihan raya ke-14, pilihan raya 15. Fikirkan reformasi ni macam satu ideologi. Ini bukan ideologi. Dia hanya retorik, hanya laungan. Jadi sebab tu bila dah ada kuasa, dia tak tahu apa nak buat, kan? Kita kena tengok dalam politik negara apa ideologi, kan? Ideologi UMNO tu macam mana? Barisan Nasional punya ideologi macam mana? Ideologi Pakatan Harapan macam mana? Ideologi DAP macam mana? Ideologi, kalau kita tengok ideologi UMNO, dia konservatif. Konservatif maknanya kita peliharakan agama. Kita peliharakan pasal-pasal dalam perlembagaan, raja-raja, bahasa, kan? Kita peliharakan asas-asas negara. Itu konservatif, ya. Dan juga sambil itu kita progresif. Kita progresif macam mana? Kita progresif kerana kita boleh buat benda-benda yang baru, yang mana kemajuan untuk rakyat, ya. Macam umpamanya contohlah gaji minima, ya. Gaji minima ni progresif. Itu yang Barisan Nasional masa tu Datuk Najib, dia Perdana Menteri, kita letakkan gaji minima. Tapi kalau kita tengok pula kepada Pakatan Harapan, kita tengok pada DAP, dia percaya kepada kerajaan mesti kecil, jangan kerajaan besar-besar. Dia tak suka kerajaan besar-besar, kan? Itu GLC tak boleh, kan? Sebab itu dia runtuhkan dan sekatkan peranan GLC, kan? Peranan kerajaan dalam bidang ekonomi. Pada dia, ekonomi ni, perniagaan ni mesti pergi pada syarikat-syarikat korporat, kan? Biar orang kaya, ini semua kerajaan tak boleh berniaga. Kerajaan tak boleh berniaga. Inilah kita. Jadi bila dari segi mengundi, rakyat kena tengok kepada ideologi. Jangan fikir yang reformasi itu ideologi, itu laungan. Jadi sebenarnya di sebalik itu, dia lebih macam Presiden Trump punya parti lah, Republican Amerika, kan.
tak ada apa bantuan kebajikan, tak ada insurans kesihatan, tak ada gaji minima. Ini semua itu macam mana DAP, macam Pakatan Harapan, macam itulah ideologi dia. Ya, dia lebih ke kanan lah, ya. Tapi kita Barisan Nasional ni dia konservatif, pertahankan asas-asas penting bagi negara, dan progresif, membuat kemajuan bagi pihak rakyat. Baik, satu lagi Tan Sri, kalau kita tengok apa yang berlaku di Johor dan kemudian diteruskan sikap itu di Negeri Sembilan, mentaliti walaupun beliau menjadi seorang ketua negara, menjadi seorang Perdana Menteri, tetapi mentalitinya itu masih lagi mentaliti pembangkang. Di Johor menyerang soal tentang perumahan rakyat. Dia serang tanpa fakta yang salah tentang perumahan rakyat dijawab oleh Kerajaan Negeri Johor, terus terdiam. Kemudian dia serang lagi klinik yang daif, yang uzur, serang lagi hospital. Itu dia punya. Dia lupa bahawa Menteri Kesihatan itu adalah Menteri Kesihatan yang datang daripada PH, lantikan beliau. Dan juga sekali lagi di Negeri Sembilan membawa isu yang kononnya akan dapat menekan UMNO Barisan Nasional, bawa isu Felda, bawa isu tabung haji. Sedangkan rakyat hari ini, apa pun yang berlaku, rakyat tak peduli sebenarnya, sebab yang meneruskan agenda berlantik orang-orang politik ini ialah Perdana Menteri sendiri. Ini bukannya siapa yang teruskan. Kamu Menteri Kewangan, kamu dulu kata kamu tak boleh satukan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ialah orang yang sama. Kamu teruskan. Tak ada lantikan politik, duduk dalam GLC, kamu teruskan. Jadi kalau dalam Felda, kalau kita tengok sama ada Felda atau tabung haji, falsafahnya ialah sama, pelaburan. Ia berbentuk pelaburan. Pelaburan ada untung dan rugi. Ada pelaburan yang untung, ada pelaburan yang rugi. Yang ceritanya ialah pelaburan yang rugi. Tetapi pelaburan kuap yang 163 atau 200 juta, yang rugi, itu kamu tak nak cakap. Itu berlaku di bawah batang hidung sendiri Perdana Menteri. Ini yang bahayanya, pasal dari segi yang kita lihat lah. Kita ambil satu contoh lah, ya. Sebagai bila dah dia jadi kerajaan, dia bawakan cerita 1MDB lah. Dia akan cerita pasal hutang 1MDB, ya. Hutang 1MDB ni 31 bilion apa. Tetapi dia tak cerita apa aset yang ada dan keuntungan yang datang daripada 1MDB. Jadi tetapi sedangkan dari segi kita sebagai kerajaan, bila kita menjadi pemerintah, kita kena seimbang. Maknanya kita kena hanya tunjuk yang kiri, kita kena tunjuk yang kanan juga. Kalau ada kerugian, kita kena juga cakap apa keuntungannya. Jadi orang ramai boleh buat keputusan yang baik. Jadi bila dikatakan okey RCI, kita gembar-gemburkan, oh ini UMNO tak sukalah. Tapi RCI tabung haji 3 tahun dulu. Jadi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, bila dah keluar RCI, dah ada dia punya rumusan dan dia punya sure dia, buatlah, ambillah langkah. Buat forensik audit. Katakan dia minta dibuatkan forensik audit kan, kepada beberapa pelaburan yang dibuat oleh tabung haji. Buatlah dulu. Dah buat ke? Tak buat. Jadi ini yang menjadi masalah. Awak ni kerajaan yang bertanggungjawab. Jadi kerajaan punya tanggungjawab, dia ada tanggungjawab yang kerajaan mesti lakukan. Sebagai kerajaan. Sebagai kerajaan. Buat sebagai kerajaan. Pasal itu sebabnya kononnya dikatakah ini duit rakyat pula. Ya. Rafizi kata, ini duit rakyat digunakan untuk yang disakau. Disakau yang untuk menyelamatkan tabung haji. Wah, ini institusi agama. Wah, duit bukan orang Islam. Duit cukai. Ini termasuk duit rakyat yang orang bukan Melayu dia kata. Jadi nak membangkitkan sentimen perkauman. Yalah, resis nak kata ini perkauman. Jadi ini yang tak betul. Pasal ceritanya sebenarnya apa yang kerajaan lakukan kan? Kerajaan patutnya bayar berapa juta kan? Ini recommendation daripada apa saya tengok RCI. Dia kata yang apa tu macam dia cakap tu macam syarikat yang ditubuhkan apa urus jamaah kan? Urus harta jamaah, UGSB tu kan. Itu apa RCI kata, you kena jangan bagi kupon rate zero. Bagilah apa kadar pembayaran balik yang berpatutan. Berapa peratus kan. Janganlah ni kosong je apa. Jadi seolah-olah tak ada nak bantu. Dan bagilah duit bantuan daripada kerajaan, tapi sebenarnya tak ada duit lagi, tak dibayar lagi. Saya dipahamkan sebenarnya tak ada apa yang duit kerajaan yang membantu tabung haji. Tabung haji sekarang ni
dipulihkan di atas kemampuan dia sendiri, kan? Hanya kerajaan dengan dengan urus harta jemaah ni, dia tak mampu lagi nak bayar balik apa yang dia hutang pada tabung Dan haji. satu perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan UJSB ni, kalau kita tengok kenapa dividen tu masih lagi tak boleh dibayar setinggi zaman BN. Bukan isu sakau, bukan isu apa. Tetapi banyak aset-aset itu belum dipulangkan balik kepada tabung haji. Hanya beberapa syarikat saja yang dipulangkan kepada tabung haji. Ada beratus lagi dalam senarai yang masih mereka pegang, yang mereka belum pulangkan. Tolonglah explain. Kenapa tak nak cerita benda ni? Kenapa cerita bila sakau? Sebenarnya kalau nak ambil tu, saya punya pandangan lah, dah nak dibahaskan dalam parlimen. Kita jangan banyak cakap lah pasal RCI. Sebenarnya kita baca pun kita dah faham. Betul. Tapi biarlah nak bentang di parlimen, nak dibahas dalam parlimen dalam satu sidang yang khas kan, yang khusus. Okey, tapi kita pun boleh baca. Jadi tapi tak guna nak cakap pasal kita tahu yang tubuhkan RCI, dia dapat laporan RCI, dia peramkan macam addendum. Macam cerita addendum. Ada addendum ke tak ada addendum. Dia peramkan. Padahal ceritanya bukan apa, kan? Yang sebenarnya sebelah cara dan kaedah Kerajaan Pakatan Harapan kononnya nak menyelamat tabung haji pun tak betul, kan? Yang saya baca daripada RCI lah, laporan RCI. Jadi kita pun, ini pilihan raya untuk kerajaan negeri. Jadi tabung haji insya-Allah saya tak ada masalah, saya rasa, pasal orang Malaysia, orang Islam Muslim Malaysia ni boleh mampu mentadbir tabung haji, pulihkan tabung haji. Jangan bukan orang Pakatan Harapan yang boleh buat, bukan daripada Parti Amanah yang boleh buat, tak. Tapi pasal hari ini ialah undi untuk betulkan Negeri Sembilan, kan? Dan patutnya tumpu kepada undi Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan betulkan balik, bawa balik program atau projek yang rancangan jangka masa panjang yang sudah pun teratur, yang sudah pun dibentang. Janganlah cerita pasal kononnya nak buat pelabuhan itu, pelabuhan ini. pelabuhan AI. Apa pelabuhan? Jangan lupa sebut AI. Pelabuhan AI. Ini pertama kali di dalam dunia lah. Dalam dunia. Oh, alhamdulillah. Dan pelabuhan AI ni dia boleh menjana peluang pekerjaan. Yang saya heran ni tu Tan Sri kalau saya tak tahulah sama ada ini AI ni pelabuhan Anwar Ibrahim ataupun pelabuhan Artificial Intelligence. Kalau pelabuhan yang dimaksudkan ialah Artificial Intelligence, kita maklum bahawa Artificial Intelligence tak perlukan ramai pekerja. Semuanya dibuat secara robotik, secara programming. Macam tu saya pun tak. Itu kalau AI lah, saya pun tak tahu, saya tanya je. ini kadang-kadang bila dia dah kelang kabut, dia dah gelabah, tak ada idea. Idea yang ada semua datang pada Barisan Nasional, daripada Menteri Besar yang dulu, Tok Mak Hassan punya kerajaan yang buat, kan. Jadi dah dia jadi Menteri Besar, dia tak tahu apa, nak cakap apa Malaysia, Vision Valley Malaysian Vision Valley yang 2.0. Wah. Ini yang jadi susah ni pasal tak ada idea. Jadi tapilah saya harap pengundi Negeri Sembilan jangan cuba dipesongkan, menyimpang, kata tarikkan dia punya perhatian, pesongkan perhatian dia kepada soal RCI, kononnya sakau ini, UMNO sakau, UMNO ini rompak rampas. Tak ada benda. Yang sebenarnya perkataan emosi dan bukan ada fakta. Nak kita kata auta kan marah, kan? Ini bukan fakta, dia pun tak tepat, dan ini semua yang sebenarnya kita nak tunggu pada 1 Ogos ni rakyat Negeri Sembilan keluar mengundi, tentukan masa depan Negeri Sembilan tu. Saya nak tambah sikit apa yang Tan Sri seru tadi tu. Saya nak seru juga rakyat Negeri Sembilan, satu hari bulan Ogos keluar beramai seawal yang mungkin. Tujuan kita satu je, nak humban Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Full stop. Puas hati? Puas hatilah. Kalau ini saya tak pasal, saya taklah, mungkin saya harap pada saya bila kita berdepan dengan pilihan raya umum ni, emosi itu kurang sikit, ya. Bila katakan saya lepas tak payah tunggu Melaka lah, kan. Bubar je lah parlimen.
buat pilihan raya umum dan Bagi balik pada mandat. Bagi mandat balik mandat pada rakyat dan Anwar Ibrahim lah. Ya kan, dia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kita tahu siapa yang apa kebolehannya kan. Dan kita serah kepada rakyat buat ketentuan. InsyaAllah memang akan balik semula kepada jalan yang betul. Ya kan? Itu yang kita nak. Pasal kalau kita sesat, kita balik ke pangkal jalan. Kita okeylah 2 penggal pilihan raya. Tak apa, saya tak ada rasa marah kan. 2 penggal pilihan raya, rakyat nak rasa percaya sangat ini BN sakau lah, itulah kan, rompak lah, pamak lah. Okey. Sekarang kita fikir kita pun tersesat buat keputusan atas emosi. Sedangkan kita tahu yang dia janji itu pun hanya retorik, hanya hancing ya, tak betul dan tak tepat. Jadi kita serahkan balik mandat pada rakyat. Saya ada satu soalan yang nak ditanyakan oleh akar umbi UMNO ni, Tan Sri. Ada beberapa soalan yang datang ke handphone saya. Pertamanya, rakyat tanya, bukan ke BN ni sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang dibentuk pada hari ini? Tetapi kalau kita tengok gelagat Pakatan Harapan, Perdana Menteri sejak akhir-akhir ini, cara dia melayan Barisan Nasional ni, seolah Barisan Nasional ni duduk di pembangkang, di luar kerajaan. Inilah saya rasa sebenarnya kalau mereka rasional yang duduk dalam kerajaan, dia pun tahu tujuannya untuk menubuhkan kerajaan perpaduan dan siapa menjadi anggota kerajaan perpaduan. Tujuannya ialah kestabilan politik sampai habis penggal. Ya, patutnya itu menjadi dalam pemikiran mereka. Jadi bila adanya pilihan raya negeri, janganlah terlebih apa yang nak terasa kerajaan negeri, apa yang diputuskan rakyat untuk kerajaan negeri ini akan menyusahkan mereka atau menjadi ancaman kepada kerajaan perpaduan. Tak ada. Mana kerajaan negeri pun kena bekerjasama dengan kerajaan pusat. Jadi ini yang masalahnya, kematangan. Walaupun kita minta dia dan dia setuju kepada atas titah daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, titah buat kerajaan perpaduan. Dia faham kerajaan perpaduan, dia faham, dia dapat jawatan. Tapi dia tak boleh menerima konsepnya bahawa sebenarnya kerajaan perpaduan tu di peringkat pusat dan juga beberapa buah kerajaan negeri, ya. Jadi bila berlakunya Johor, pilihan raya negeri Johor, itu yang mula dia menggelatat. Itu silapnya. Kita tak boleh menggelatat. You mesti matang. Politician yang matang, pemimpin yang matang. Dia kata okey, keputusan hari ini pilihan raya negeri Johor ialah untuk tujuan membentuk kerajaan negeri Johor. Biar rakyat negeri Johor tentukan. Tak ada hal. Dulu pun majoritinya Barisan Nasional lah tubuhkan kerajaan pulau di Johor kan. Okey. Jadi kalaupun kalah tinggal satu PKR, tak apa. Memang asalnya begitu, kan? Apa yang nak mengelatat? Apa pun nak menggelabah? Patutnya itu menjadi satu kesedaran dari pemimpin yang matang politik dia. Tetapi bila dia tengok kerajaan negeri Johor, Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan, ini macam mencabar aku ni pernah ditangkap, aku pernah masuk dipukul dalam ni, aku masuk ISA, ini budak-budak. Apa benda yang nak mengelatat macam tu? Tak ada kena-mengena. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang masalah kita ni, kita rugi kita ni ialah bila pemimpin kita tak matang. Cakap je kita ni begini begitu kita ni kan. Tetapi pemimpin tak matang, pemimpin tak bijaksana, pemimpin tak boleh mengawal emosi, ya, tak boleh ada pertimbangan kepada yang rasional. Ini yang menjadi masalah. Jadi inilah bila disentuh di kerajaan negeri Johor, kan, dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor. Itulah jadinya, jangan mengelatat. Dan bila disambut pula sekarang kena pergi ke pilihan raya negeri 9. Bukan salah siapa.
Soalnya, dia buatlah pula cerita ini penderhakaan lah, ini Pengkhianatan. pengkhianatan lah, ini apa nak tebuk atap lah. Bukan. Yang Dewan Undangan Negeri Sembilan ni terpaksa dibubarkan pasal apa? Pasal tak boleh dibuatkan sidang dewan, kan? Pasal Melebihi 6 bulan. ada masalah dari segi perlembagaannya, dari segi rajanya, dari segi pemerintahnya. Itu jadi bukanlah, janganlah duk marah UMNO ni pengkhianat lah, itulah ini kan. Jadi bila kita ada pemimpin di peringkat nasional ya yang tak tahu, yang meletakkan kepentingan diri kepentingan parti, Betul. lebih daripada yang lain, inilah menjadi masalah. Tengok dia, saya pun faham dia dekat Sabah ya tinggal satu, kan, PKR tinggal satu, DAP kosong, kan. Itu PKR yang satu tu pun dipinjam calonnya daripada GRS, itu di Johor tinggal satu PKR, kursi pun dipinjamkan oleh DAP. Jadi saya faham lah, you tentunya sebagai itu rasa tercabar, tetapi masih lagi kita sebagai pemimpin mesti ada kebijaksanaan. Kita boleh jatuh, tapi jangan negara jatuh bersama kita. Betul. Kan? Ini kalau kita jatuh, kita nak heret sekali semua orang. Ini dah melampau lah. Kan? Betul. Sebab tu saya harap kita bijaksana. Kalau pemimpin tak bijaksana, biar rakyat yang bijaksana. Buat keputusan yang baik. Kan? Tegakkan kerajaan yang boleh betul-betul bawa kestabilan dan kemajuan di Negeri Sembilan. Betul. Macam mana orang Johor dah buat, Betul. kan? Macam mana Sabah dah buat, Betul. macam mana Sarawak boleh buat, kan? Ini kita buat. Jadi Hak rakyat. kalau pemimpin dah tak stabil, dah tak ada bijaksana, dah emosi, sorry lah saya balik semula cerita yang asal, kan, yang saya cakap ni. Ini saya sambung balik. Tapi betul, kita kena, kalau pemimpin tak bijaksana, pemimpin tak sabar, pemimpin melenting, rakyat kena steady. Kena buat keputusan yang betul. Biar tepat. Pasal akhirnya pemimpin ni boleh datang dan pergilah. Negara ni kita punya. Rakyat ni kita ada sampai anak cucu kita yang kita nak jaga, kan. Pemimpin dia kalau takkan dia nak fikir anak cucu dia lah yang rembat harta banyak, kan. Betul. Jadi sebagai rakyat kita kena steady. Kita kena bijaksana. Kita buat keputusan demi anak cucu kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, betul apa yang Tan Sri sebut tu. Kalau kita tengok 3 tahun pertama kerajaan perpaduan ni, dia cantik lah, aman, damai, kita saling bekerjasama dalam kerajaan. Tetapi bila masuk musim pilihan raya, bermula di Sabah, apabila macam Tan Sri sebut tadi, pemimpin tak boleh membezakan fungsi dia. Dia pun tak tahu sama ada aku ni kerajaan ke atau aku pembangkang, cakap ikut suka. Akhirnya di Sabah mereka menolak parti yang diketuai oleh Perdana Menteri. Di Johor, rakyat Johor menolak dengan kuatnya parti yang diketuai oleh Perdana Menteri. Di Negeri Sembilan, perkara yang sama setakat hari ini. Kalau kita tengok dari segi ombak sokongan rakyat yang berada di bawah, mereka juga marah. Mereka marah kenapa? Mereka marah kerana apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga Parti Pakatan Harapan yang dilihat terlalu angkuh dan sombong kepada rakyat. Jadi perkara ini berlaku hanya menyemarakkan lagi kemarahan dan kegelisahan rakyat yang berada di bawah. Kita nak wrap up yang tu. Jadi jangan salahkan UMNO, jangan jadikan UMNO sebagai punching bag oleh kerana tak dapat sokongan, oleh kerana Tok Min tu terpaksa lari daripada Sikamat ke Linggi. Jadi ini semua salah UMNO. Siapa suruh lari? Tak ada siapa suruh lari. Dan kita dah cakap, siapa suruh bubar? UMNO hanya tarik sokongan kepada Tok Min sebagai menteri besar. Bukan suruh bubar. Betul. Yang kamu bubar 2 tahun 8 bulan, siapa suruh? Itu keputusan Tok Min. Tak ada dalam jangkaan, tak ada, kan? Tak ada. Semua orang fikir lepas Johor Melaka. Ini alih-alih datang Negeri Sembilan. Apa masalah masuk ini Negeri Sembilan? Tetapi Tan Sri, semalam saya berceramah di Paroi dengan kawan-kawan apa semua. Saya bagi tahu dengan mereka bahawa sebenarnya tanpa kita sedar apa pentingnya Negeri Sembilan ni untuk dipertahankan. Kerana ini adalah pintu gerbang utama untuk UMNO, Barisan Nasional dan juga dengan persefahaman yang ada dengan Perikatan Nasional
dua parti besar ini boleh menerobos pintu masuk ke negeri Selangor. Itu dari segi lanskap politik. Kalaulah Negeri Sembilan yang terletak begitu berhampiran dengan Selangor ini akan membuka satu floodgate. Dia berhampiran dengan sokongan, Johor. ya, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Dan ke Selangor. Dan inilah negeri terakhir, Selangor ni negeri terakhir yang diketuai oleh Pakatan Rakyat. Bagai-bagai masalah di negeri Selangor kan. Bagai-bagai masalah. Dengan pemimpin-pemimpin dia juga. Yang cakap, oh tanah Melayu dah tak ada. Apa punya cerita lah kau pemimpin. Kau tak faham kepada sejarah ke? Kau tak faham sejarah, kau tak faham undang-undang. Kau cakap ikut suka, tanah Melayu tak ada. Malaysia dah ada, Malaysia, tanah Melayu dah tak ada. Hilang. That's the end of tanah Melayu. Mana boleh kau nak cakap orang macam Melayu tu? bangkit ke? Oh, ini Selangor. Ini masalah Selangor. Betul. Ini masalah Selangor asas kepada kepimpinan di Selangor. Betul. Ke dalam DAP, inilah menjadi masalah. Dia mempunyai pahaman yang sungguh bahaya. Dan begitu dangkal. Sungguh bahaya pasal itu sebab tu yang kita kalau tengok ni, wah ini ada cerita nak buat begini, buat begitu. Ini yang kita kena betulkan kat Selangor. Kan? Kita nampak ada perkara yang kena betulkan kat Selangor. Betul. Ini tanggungjawab kita nak betulkan Selangor pasal dah mula-mula cerita apa penternakan babi, dah disoal Soal titah tuanku. Takkanlah tak boleh kau terima teguran. Saya tu pun tak faham pemimpin politik daripada DAP ni. Kan? Oh, boleh kita saman tak tuanku? Bukan dia tak cakap dia nak saman tuanku. Boleh tak saya saman orang yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada saya? Kita faham lah. Siapa yang dimaksudkan? Siapa dimaksudkan. Jadi itulah kadang-kadang agaknya betul lah macam doktor cakap, Negeri Sembilan ni dia bersempadan dengan Selangor kan. Dekat Semenyih kan, dekat Beranang, Semenyih, Beranang kan? semua. Ataupun ada juga orang Negeri Sembilan yang duduk di sebelah Selangor, dan orang Johor yang duduk sebelah Negeri Sembilan di Gemas Di Melaka Baru juga. di Melaka pun begitu. Jadi kena, saya ingat kita harap kebijaksanaan rakyat lah. Saya harap kepada kebijaksanaan rakyat bila pemimpin dah tak boleh menunjuk kebijaksanaan, terlalu emosi, tak matang, rakyatlah yang boleh bawakan balik kematangan itu. Betul. Ada satu soalan yang ditanyakan oleh netizen ni, nama dia Zul Iskandar. Dia minta tanya pada Tan Sri. Dia tanya pada Tan Sri, apa jadi kepada Museum Felda? Masya Allah, itu pun susah Felda nak selesaikan. Takkanlah susah sangat nak selesaikan Museum Felda ni. Ini pada saya lah, kan. Kalau Felda hari ini, Felda ni gini, pada saya lah ya. Yang mengetuai Felda sekarang ini daripada ketua pengarahnya ialah seorang tokoh yang sama-sama terlibat dalam penyeraian FGV, ya. Bila FGV diwujudkan, ia ada pihak yang terlibat dalam ini, dan hari ini dia duduk mengetuai Felda, kan. Dan sekarang ni FGV dah dikembalikan balik kepada Felda. Alhamdulillah, saya bersetuju dengan kaedah itu. Itu pun menjadi rancangan jangka panjang saya. Tetapi takkanlah tentang soal sejarah Felda kita nak lupa, kan. Pasal Museum Felda di Lurah Bilot ni menjadi satu tarikan yang menunjukkan bagaimana Felda itu bermula, kan. Dan Felda ini satu reformasi tanah yang paling berjaya di dunia. Jadi kalau kita tak menghargai apa yang telah kita capai, ya, saya rasa itu satu kelemahan bagi kita lah. Dan saya sedih lah kalau itu tak boleh dibuat oleh Felda, kepimpinan Felda yang ada sekarang. Sekarang kita ada kepimpinan baru, pengerusi Felda pun datangnya daripada kerajaan. Dia bekas ketua setiausaha perbandaraan, dia orang yang bijak, dia tahu tentang macam mana soal nak mengurus kewangan. Felda dah balik asal kepada Felda, dan FGV masih dah kembali balik pada Felda. Jadi apa masalahnya, kan? FGV bila dia keluar daripada Felda dulu,
dia tak banyak sangat dia tak banyak sangat dia punya ladang. Tetapi bila dia kembali balik, dia bawa lebih banyak ladang daripada dulu. Jadi maknanya kemewahan aset Felda tu pun bertambah. Jadi takkanlah satu soal museum Felda ni kan tak boleh diberikan perhatian. Saya harap jangan sekarang ni dah kata orang politik tak guna. Okey, orang politik tak guna, tak boleh campur aduk lah, itu semua kacau Felda lah. Okey, sekarang ada pegawai bekas pentadbir yang PTD yang menjadi pengurusi Felda, harap dapat dibuatkan kan, bangunkan balik Felda, dan insya-Allah saya ingat tak menjadi masalah kan. Itulah kalau netizen Zul Iskandar ni. Zul Iskandar Ini macam nama macam biasa saya dengar. Macam biasa dengar Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang tadi kita sebut. Sebenarnya nak menjadi pemimpin di sebuah negara bernama Malaysia yang majmuk ni bukan sesuatu hal dan sesuatu tugasan yang mudah. Kerana pada satu ketika kita sendiri yang berjanji. Kalau kita tengok yang nak bayar balik, yang buat komitmen nak bayar balik 980 juta hutang Felda ni, ini termasuk dalam manifesto Pakatan Harapan, 100 hari Pakatan Harapan. Jadi bila dia menunjukkan bahawa seolah-olah ini satu tanggungjawab yang maha besar, maha berat, saya je yang boleh bayar ni semua. Bacalah pakai duit dia. Duit rakyat lah. Kalau Tan Sri saya rasa jadi PM, Tan Sri pun kena buat perkara yang sama. Kalau saya janji, saya rasa ada cara lain. Ada cara lain. Tapi cara mudah janji macam tu lah. Yang mudah janji lah. Itu tengok-tengok menang tak reti nak buat. Betul. Sama juga dengan janji-janji manifesto yang dibuat di Negeri Sembilan. Ada banyak perkara projek-projek mega yang terpaksa nanti kalau nak jalan mesti ada kerjasama yang banyak daripada kerajaan persekutuan. Nanti besok janganlah pula kata atas kekangan kerajaan persekutuan tak ada duit maka kita belum boleh melaksanakan. Tinggal janji. Sekarang janji dulu pun tak boleh nak selesai pergi jumpa budak-budak form 6 dalam keadaan kita berkempen ni, janji dengan budak-budak form 6 bayar RM250 sebulan kepada pelajar tingkatan 6. RM250 dan sendiri. Alhamdulillah. Rakyat bertanya, bagus, pada saya baguslah rakyat dapat. Tetapi rakyat bertanya, lepas pada ni aset mana lagi yang nak jual? Minggu lepas dah jual berbilion aset TNB. Saham TNB yang dipegang oleh Khazanah. Jadi dia dah jadikan Khazanah ni bukan sebagai satu dana yang mengumpul aset yang boleh menjana pendapatan bagi negara, ya. Bagi negara ni tabungan Khazanah ni ialah sovereign fund kan. Dia kata dana kedaulatan, dana kedaulatan. Maknanya patutnya ia patut berkembang kan. Berkembang untuk menjanakan pendapatan untuk anak cucu kita. Jadikan dia lebih kukuh. Ini asyik ditarah je, dijarahkan lah, dijual. Jadi apa? Dia itu yang kadang-kadang macam dengan KUAP lah. Kumpulan wang amanah pencen, dia pula dijadikan di mana dana yang mana dikorek. Lebih berapa tak sih? 20 lebih bilion. Allah kata macam mana lah kan ni KUAP ni untuk orang pencen, dana untuk orang pencen. Ni kerajaan cari korek daripada situ. Dah jadi apa? Ini tarahnya daripada situ. Jadi ini jenis itu yang saya kata, kita bila dah tengok sesat, kita tersalah pilih kerajaan yang tak tentu arah ni, kita baliklah ke pangkal jalan kan. Yang itulah saya pernah cakap dengan seorang Tan Sri lah yang menjadi penasihat ekonomi kepada kerajaan masa tu, kerajaan Tebuk Atap lah. Dia nak ceritakan pasal Felda kan. Jadi saya cakap pada Tan Sri ni, saya kata, Tan Sri, saya ni cabuk, bukan ekonomi yang cabuk yang hebat lah. Saya ni ekonomis yang cabuk, saya ni korporat yang cabuk ya. Tapi saya rasa bila saya pada ujungnya, saya kata mula-mula saya ambil alih Felda, bank pun tak nak bagi pinjaman pada Felda ya. Walaupun ketika itu sebenarnya Felda bukan nak jadi bankrupt, tak. Bank tak percaya pada Felda. Saya ambil alih tahun Januari 2017, bank-bank tak nak bagi pinjaman kepada Felda. Kecuali bank macam bank yang yang tak utamalah ya. Dia bank yang rendah sikit, dia kena bagi kolateral besar lah kan.
Tetapi saya, akhirnya lepas saya dah menjadi pengurusi setahun, bank yang utama di negara kita ni datang jumpa saya, dia kata, Tan Sri, saya boleh bagi pinjaman sukuk kepada Felda tanpa jaminan daripada kerajaan. Wow. 4 bilion. Rating 3A. Kan? Tak ada jaminan kerajaan. Ini cabuk. Orang UMNO yang cabuk ni. Kan? Kita boleh. Itu bukan sakau Itulah kata kita macam mana kita nak dikata kita ni sakau. Kan? Akhirnya bank percaya kepada kita, boleh bagi sanggup nak berikan sukuk tanpa jaminan kerajaan 4 bilion. 4 bilion. Ya. Dalam keadaan orang kata, wah ini apa, Felda kena sakau, Felda kena wompak, apa Kadir Jasin lah, Felda kena wompak ke, Felda kena apa. Dia salah guna kuasa orang politik ni. Alah, dia kata orang politik ni tak guna. Tapi saya orang politik. Ya. Saya ni cabuk, korporat cabuk. Bercakap dengan seorang Tan Sri yang korporat, yang memang hebat korporatnya. Saya kata, Tok Tan Sri, saya ni cabuk, tapi saya boleh dapat tawaran daripada bank utama 4 bilion sukuk tanpa jaminan kerajaan. 3A rating dia. Jadi dia diamlah. Pasal dia dalam peringkat nak dapatkan 10 bilion sukuk dengan jaminan kerajaan. Dengan jaminan kerajaan kau memang boleh buat macam-macam kan. Tapi maknanya kurang apa yang UMNO yang cabuk macam saya ni pun andal jugalah kan. Dipandanglah boleh. Akhirnya dia uji kita kan. Bank-bank ni dia uji kita. Dia tengoklah apa yang kita buat kan. Apa yang kita lakukan. Dia bukan kata ini UMNO, ini gini, tak. Dia tahu. Dia PL saya macam mana, cara saya macam mana, kaedah macam mana, dan akhirnya bukan dalam keadaan masa Felda ni untung bilion-bilion, tak. Masa tu Felda pun tengah rugi kan. Tetapi dia tahu ini dalam pemulihan yang saya dengan rakat anggota lembaga yang lain kan, dia sama berkongsi, kita berkongsi pandangan, pendapat kita, iltizam kita, okey, kita betulkan Felda. Akhirnya bank tu yang nak bagi pinjam pada kita, dia kata okey, boleh, saya boleh bagi sukuk, tak payah jaminan kerajaan kan. Jadi itulah saya ingat, akhirnya itulah yang kita nak kan pada saya. Dan sebab tu saya rasa akhirnya lepas tu keputusan rakyat, okey, tolak kita, nakkan harapan rakyat lah, harapan inilah, apa PKR, nakkan PKR lah, nakkan Tun Dr. Mahathir lah, nak apa semua kan. Kita tahu, okey, akhirnya sekarang ni dah sampai masa lah. Saya balik semula. Kalau pemimpin tak boleh bijaksana, pemimpin tak boleh matang, pemimpin tak boleh kawal emosi dan fikir pandangan jauh ke depan untuk anak cucu kita, biarlah rakyat yang fikirkan demi kepentingan anak cucu kita ni. Kita buat keputusan yang bijak, kita buat keputusan yang betul, kita kembalikanlah yang cabuk-cabuk ya, yang tak reti melaung slogan kat jalan, di tepi jalan tu, kita letakkan balik. UMNO yang cabuk ni, BN yang cabuk ni, yang sebenarnya yang betul-betul bertugas, berkhidmat, ya, bertanggungjawab demi rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi pandangan bernas daripada Tan Sri Shariee Samad. Kalau kita tengok hari ini keadaan ni bercelaru kerana kita pun tadi bincang panjang betapa kalau jadi pemimpin dia pun confused. Aku ni pembangkang ke aku ni sebagai Perdana Menteri? Perdana Menteri lepas dia jadi Perdana Menteri Malaysia, tetapi dia duk sibuk skandal sana skandal sini, bongkar sana bongkar sini. Tetapi apa yang rakyat nak? Rakyat bukan nak tengok satu drama untuk kita exposekan orang ni jahat, orang ni tak kena, orang tu bagus, orang ni pincang dan sebagainya. Rakyat nak tengok apa untuk saya? Saya sebagai rakyat, what is it for me? Apa yang saya boleh dapat? Apa anak saya boleh dapat? Kita berbicara politik ialah tentang sebuah kehidupan. Rakyat nak makan apa, rakyat nak pergi berbelanja di mana, kos sara hidupnya, bil elektrik yang mencanak naik. Hari ini kenapa diam? Kenapa diam? Rakyat mengeluh bil elektrik. Tetapi apa yang kerajaan buat? Apa TNB buat? Diam, 1000 bahasa.
yang nak dibongkar. Oleh kerana ini musim pilihan raya, bawa cerita Felda, bawa cerita tabung haji. Jadi macam mana rakyat nak hormat kita sebagai pemimpin? Ini pengalaman kita, Tan Sri. Pengalaman kita sebagai kerajaan dulu, kita faham apa yang rakyat nak. Jadi kalau sibuk dengan laungan, sibuk dengan joget sana, joget sini kan. Kau nak joget siang malam, you go ahead. Jogetlah, tak payah tunjuk dekat rakyat. Rakyat ramai lagi yang kat bawah ni, yang tak makan, yang susah, tak ada kerja, kena buang kerja. Oh, boleh juga berpesta semasa pilihan raya. Ini adalah peluang bagi rakyat menyaksikan betapa negara ini, dia kata bobrok, tetapi bobrok disebabkan oleh pemimpin yang tak reti nak letak keutamaan. Di Negeri Sembilan, apa saja yang dapat kita lihat, semua program yang dilaksanakan oleh Tok Mat dihentikan. Nasib baiklah Sendayan tu, kita tengok hari ini bukti dia, Sendayan tu hebat. Itu pun nak diperlahankan, dihentikan. Jadi sebab itu dalam pilihan raya Negeri Sembilan, kita tidak mencipta satu manifesto yang wow, yang besar, kononnya ada game changer. Tetapi kita nak sambung di mana kita berhenti. Kita dah memulakan, kita berhenti. Kerana rakyat tolak kita, hari ini kita akan sambung pada 1 hari bulan nanti. Kita sambung balik agenda yang telah kita susun untuk rakyat Negeri Sembilan. Tak guna kalau kita sibuk menayangkan reserve kerajaan negeri 1.3 bilion. Itu jumlah yang tak diaudit lagi. Angka 2024 tak menunjukkan 1.3 bilion. Jadi berbangga dengan reserve simpanan. Tetapi bangga buat apa dengan reserve simpanan kalau tak dibelanjakan untuk rakyat? Jadi kalau dapat pemimpin yang tak cerdik, then inilah bahananya, dan peluang untuk rakyat Negeri Sembilan sekarang terbentang luas untuk kita humban Pakatan Harapan pada 1 Ogos, hari Sabtu. Saya pesan dengan kawan-kawan, jangan balik awal. Jom kita celebrate sama-sama hari Sabtu. Menang kalah, kita kerajaan. Kamu kerajaan, kami juga kerajaan, celebrate. Ya, Tan Sri. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Alright. Okey. Tahniah.